Kena dah. Baru campak tak sampai seminit dah bunyi lah. Loceng. Kena. Baru nak set up kemah. Baru sampai dekat Teluk Bakung. Pancing dah kena tu. Pancing sudah kena. Oi. Ada ikan tu. Tapi tu lah dia menyangkut kat pokok. Pandai aku nak tarik. Tarik je lah. Ada rezeki tu ada lah. Kalau tak ada, tak buat macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia tersangkut dekat pokok lah, geng. Aduh, oh, lepas. Aku dia dapat ikan. Tersangkut kat pokok tu. Yes, ikan lampam kot. Ikan lampam. Kecil sangat. Assalamualaikum. Selamat pagi, geng. Hari ini 5 hari bulan saya. 5 hari bulan Januari 2026. Aku masih lagi di Sungai Perak. Tapi kali ini bersama dengan adik dan abang aku dan kakak ipar aku. Sekarang kita berada dekat Teluk Bakung. Semalam dah 3 hari dah. So dapat aku buat 2 video. So nanti aku riliskan lah. Satu video dah rilis, satu lagi belum. So hari ni kita mau sampai kat Teluk Bakung. Udah, kemah dah siap pun. Penat berjalan. Parking kereta kat sana 3 biji. Ni dekat Padang Kobau. Kemah dah siap, flysheet dah siap. Tinggal lagi nak mencari ikan je lagi. Okay, geng. Jangan lupa subscribe, like dan share my Jebat channel. Kita on dulu. Oh, lelaki masuk video. Okay, ni dia pot kita bang. Pot yang suatu masa dahulu pernah viral. Sebab mantap-mantap dia punya saiz ikan dia. Tapi tak tahulah kali ni, cuba lagi. Selepas 10 tahun kita cuba lagi. Dia datang daripada lorong tepi ni dalam. Kena. Mana tepi ni? Tepi ni dia macam ada parut besar. Oh. Tengok ikan apa? Hai. Lampam. Ini kecil lampamnya. Boleh lah. Ada, geng. Itulah. Makan durian. Basuh tangan jap. Kena ni. Pandedak. Tak apa tahu. Ngikut je. Oh, tengah lah, geng. Terbaik lah. Tidur tak siap apa. Ada ikan. Tak ke lawang kot. Ranger sungai menarik ikan. Pakai sabit keras tu. Tu apa tau. Ikan. Aduh. Ada. Alah. Mana ikan dia? Oh, lampam. Lampam Jawa. Bolehlah seko lampam Jawa. Buat lesen. Dah goyang ni. Cepat. Oh. Ni goyang ni. Tenang kan? Kena dah tu. Ha. Aku angkat lah. Ya. Dah kena boy.
ikan lampam ni kot. Dia boleh makan durian lagi ya. Harik betul. Aduh, ni aku punya pun kena ni. Yang ni pun kena. Dua kena sekali. Kawan tu dia minat makan durian lagi. Tak apalah. Agak-agak cepat. Lampam. Lampam lah, tahulah. Kasar tu. Dah makan durian. Boleh basuh tangan dulu lah. Woi woi. Rata dia silang mancing. Hang kena pergi sini boy. Tak ada lah. Langsung senyap. Elok-elok tadi dah. Dia dah ambil lah. Jom sini boy. Mana lampan dia? Oh, kasar. Dia boleh makan durian lah, dudu apa semua. Lepas tu baru ambil. Nasib baik lah, lekat balik. Lampam Jawa. Kalau dia sudut Lampam Banjar tak ada, lampam Jawa dah. Tu, angkat. Tak ada. Dah terangkat joran tu. Tak nak angkat lagi. Syok. Aku punya yang kena. Kan aku dah cakap aku yang kena dulu. Balik rapu pun kena kan. Weh, besar weh. Hang kata balik merapu nampak saiz tu. Tu sik. Tu sik. tak ada nampak yang bukan. Pusik dah. Ni panas ni apa berangin. Tu nampak makan. Tu. Laki cepat laki. Nombor 2 tu. Wih laju tu. Oh. Dah. Kau tak apung ikan ni. Ini duduk mana ni botil dah. Mana? Sungai Muluk. Ada ke? Sampai sini mancing. Malam tadi tidur dekat ni Batu Gajah. Ni rumah adik ni Batu Gajah. Tidur malam tadi situ. Allah. Pagi ni lah. Saiz tu je naik ni. Dekat korek pasir tu. Sini dek. Lagi tak ada sayang besar lagi ke? Muka tutup. Oh. Macam mana nak lawan dengan Adam ni? Adam 1 kilo lebih tu. Kalau ini saya yang menangis korang. Lampau ni sampai 3 kilo. Kena geng. Baru balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lampam ekor merah. Tarik je. Tarik. Pelan. Dengan tak berbaju dia. Pelan, tak payah kuat-kuat, tarik je. Pakai kasut. Steady ada ke? Steady ada ke? Tarik je. Gulung. Dia punya joran dia lembut. Tarik je, tak payah macam tu, tarik je. Tarik je. Tengok ikan apa? Lampam. Ui, besar. Tenggalan. Besar. Abah dah sampai. Okey lah tu. Jaga Anda puas hati ke? Jangan terbelit. Pegang. Okey. Tunggu dah. Kau. Tahu? Layan dulu. Tarik dulu. Oi, besarnya. Ui, tenggalan besar. Ini nanti bawa ke sini. Sini. Jaga tali ni. Tali ni jaga ikan ni. Oi. Boy, terima kasih boy. Terima kasih boy bagi tip boy. Hang memang terbaik boy. Ni kena. Ni padu. Oh.
Dia ikut je. Ada. Wah. Syok. Dia tenggalan dekat arus. Tak besar mana tapi dia tarik. Padu. Dah boleh balik ah? Kena lagi geng. Time azan memang selalu kena time azan. Woi, kasar. Kasar. Time. Kasar geng. Time azan dia ambil. Sorry. 1 jut. Terpaksa. Tak boleh je elok. Ikan tu kecil. Ya. Ada ke? Hai. Bismillah. Hai. Ada. Tak ada, sudah tukar umpan lah tu. Tengok, ini tengah masa bertenang. Ikan tengah berehat sejak lepas sembahyang Zuhur. Mana dia? Cantik pot ni. Cantik gila pot. Tapi ni air surut ni. Kalau air dalam sikit lagi best dekat air ni. Ini pot pot rahsia. Biar kami ambil dulu ikan sini banyak-banyak, baru kita orang sebutlah kat mana. Sorry geng, tempat dirahsiakan. Lagi dia puas tu. Tak dia laki. Oh. Ingat dia tak nak makan dah senyap. Depan dia tu ikan timbul. Oh, ikan. Kan tenggalan. Jadilah. Ingat kan tak nak makan dah. Berapa ekor lagi? 2 3. Nak kita tarik banyak lah. Dia tarik 4-5 ekor dah dia tarik. Pancing yang dah tak ada umpan. Baru campak dia. Tidak. Ada jap boy. Dia lekat ke? Ingatkan tak sangkut ke apa ni? Ada ni. Jap. Tengah on ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tak tahulah ada ke tak ada. Oh ada. Ada geng. Kecil je tapi dia genjut. Kau genjut lah. Garang tu ikan tenggalan dekat tempat arus ni. Ini memang garang. Ni hasil. Sekejap weh, kita je. Jangan bagi orang tengok. Bagilah tengok. Surprise. Rahsia. Oh punya banyak aku dapat hari ni. Ni hasil separuh ni aku punya lah. Hebat punya weh. Jangan main-main Aku pun nak balik lah kejap lagi ni. Oh, banyak tak banyak. Cuba kira berapa. Anaki kira berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ekor. Apa yang ambil simpan dalam tong ais dulu. Aku tak bawa balik bagi mak aku makan. Aku malas nak balik sebab nanti nak balik Gombak lah kejap lagi. Memang cari ikan je lah. Tengah mau makan tadi. Sekarang dah kurang sikit dah. Kurang rancak. Pot terbaik kan. Pot rahsia. Tengok ikan apa yang naik. Baru baling tu. Tengok otai baling. Tak sampai 2 minit baling. Kena lah. Ikan apa tu? Ke lampam Jawa? Dek, bagi ni dek. Jaring kat cik apa nak buat ikan. Ada. Hai. Boleh lah.
Okey, habislah aku balik awal kali ni. Cukup lah hari ni untuk aku. Tapi abang dengan adik aku, dia orang tak balik lagi. Mau stay lagi. Aku yang nak balik. Okey kan. Kena pakai macam ninja macam ni, baru tahan. Panas tempat ni. Okey kan. Itu saja untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan share Mai Jebat channel. Episod yang ke-58. Pot masih dirahsiakan. Tadi hasil dah tunjuk lah. Tak ada buat balik lah. Durian, manggis, kemah. Memang best lah. Okey, kita balik lah. Jebat nak balik. Dah puas hati mancing dekat area sini. Dapatlah menyumbang rasanya dalam hampir 7-8 ekor juga tadi. Dapat time rancak tadi. Ikan tengalan dekat area Sungai Perak ni. So dah dapat ikan tu, decide tak payah bawa balik lah. Aku bagi dekat adik dengan abang. Nanti dia orang balik bagi kat mak aku. So mak aku boleh makan. Sebab aku fikir kalau bawa balik pun, sebab aku nak balik Gombak. So bila nak balik Gombak, tak sempat nak freezekan ikan tu. Jadi kalau siang-siang takkan nak terus bawa balik ke Gombak kan. Tong ais tak ada. Malas nak bawa tong air lah. Tak muat kereta. Tak apalah, ikan tu aku bagi dekat mak aku je. Nanti adik aku bawa balik. Ok geng, itu saja untuk edisi kali ke-58 ni. So basically bukanlah, sebenarnya aku dah pergi 4 hari berturut-turut dekat Sungai Perak ni. So dapat keluarkan 3 video. Satu video tu hari kedua dan ketiga tu aku sambung. Hari yang keempat ni adalah kontennya. Nanti aku akan keluarkan untuk tontonan korang semua. Terima kasih yang mana menyokong aku, Mai Jebat channel. Teruskan menyokong. Jangan lupa share-sharekan dengan kawan-kawan. Dan jumpa aku lagi dalam episod yang akan datang. So kali ni trip keseluruhannya alhamdulillah. Ada yang kasar, ikan dia banyak. Lepas tu ada tarikan-tarikan yang best-best. Itu yang kita nak tu. Alright geng, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Mai Jebat channel, terima kasih.